dari Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru Kelantan. Ini adalah perlawanan terakhir dari puncak Kemal Chandran. Saksikan serangan ini. Faiz Nasir, tolakan, masih lagi Faiz Nasir, peluang untuk Embarga. Sekali lagi Faiz Nasir yang menjadi Kelantan, aku bawa Kelantan. Orang nampak dari budaya sampai dalil lagu. Memang kau tersyok bila dengar aku. Syok aku beribu, jadi orang tahu. Perong time tapi ramai organizer tipu. No, kau tak say I'ma do it for legacy. Warga energy, succession to remedy. Shout out Kelantan, siapa kau oversee. Bawa Kelantan biar siapa aku mati. Kelantan energy, Kelantan energy. It's goes on the move. Nak buat prejudice. Demo duk tepi, demo duk tepi. Di 03 bah, saya bawa jari tak degil. Nak menang bawa nama gomo Kelantan gomo. Anak jatuh kena kuat gomo Kelantan gomo. Gula we Malam ini kita bukan sekadar bola sepak. Malam ini adalah malam penyatuan jiwa merah putih. Malam untuk kita bangkit bersama demi maruah bola sepak Kelantan. Aku bawa Kelantan. Orang nampak dari budaya sampai dalil lagu. Memang kau tersyok bila dengar aku. Syok aku beribu, jadi orang tahu. Perong time tapi ramai organizer tipu. No, kau tak say I'ma do it for legacy. Warga energy, succession to remedy. Shout out Kelantan, siapa kau oversee. Bawa Kelantan biar siapa aku mati. Kelantan energy, Kelantan energy. It's goes on the move. Nak buat prejudice. Demo duk tepi, demo duk tepi. Di 03 bah, saya bawa jari tak degil. Nak menang bawa nama gomo Kelantan gomo. Anak jatuh kena kuat gomo Kelantan gomo. Gula we ada kata lawe kita lawe. antara terus ke dalam kawasan penalti mencari Faiz Nasir. Tenang Faiz Nasir, rembat kali. Gol untuk pasukan Kelantan Warriors. Hadir di masa tambahan separuh masa yang pertama. Tuan Nazir bukan kelak sesiapa. Kelak kita semua. Betul kami. Cakap apa, tetapi biarlah positif. Dan saya akan pastikan bahawa kita akan berjalan dengan baik. InsyaAllah. Dan saya siap. Selamat malam dan salam revolusi kebangkitan bola sepak Kelantan. Malam ini adalah malam yang paling kita rasa paling meriah. Saya akan menggambarkan bersama dengan Piala Malaysia. Akhir tapi rakyat Kelantan, peminat Kelantan, Ultras Kelantan, KL Boy. Dan semua penyambut ini. Inilah kelebihan kita. Untuk kita tahu malam ini mengatakan kepada siapa yang memiliki kelab ini. Tuan Haji Nazim Haji Aziz seorang anak muda yang berbara jauh. Beliau bukan hanya ini dan pada malam ini terbukti ramai orang yang akan kebangkitan bola sepak. Sangat tinggi harapan daripada semua supporter yang hadir teruskan support kami walaupun apa yang jadi satu hujan panas hidup penting lagi. Supportlah kami kerana kami sebenarnya berduka anda punya pemain ke-12 hujan ada